Tanah di dalam daerah Raub yang dimiliki oleh Kerajaan Negeri Pahang telah diteroka secara haram sejak puluhan tahun lalu dan ini hanya menguntungkan satu pihak sahaja, iaitu pekebun durian Musang King, sementara ramai pihak yang lain menanggung kerugian termasuklah rakyat dan kerajaan negeri. Tambahan lagi, hutan simpan kekal mempunyai sumber dan khazanah hutan yang tidak ternilai dan ia perlu dipelihara serta tidak boleh dimasuki sesuka hati apatah lagi untuk dibuka untuk kebun haram. Aktiviti ini tidak boleh dibiarkan kerana lama kelamaan lebih banyak tanah akan diambil. Isu ini bukan isu perkauman atau agama seperti dipolemikkan oleh golongan tertentu untuk meraih simpati, tetapi ini adalah isu pencerobohan. Jika kita melihat, tindakan pihak berkuasa kali ini adalah berpaksikan kepada kedaulatan undang-undang. Oleh itu, penguatkuasaan berhak mengambil sebarang tindakan mengikut undang-undang. Walaupun pekebun di situ mendakwa telah menduduki tanah tersebut sejak tahun 1970-an melalui rancangan buku hijau yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak, hujah ini kurang tepat. Rancangan buku hijau yang dilancarkan pada 20 Disember 1974 sebenarnya bertujuan menggalakkan aktiviti tanaman jangka pendek bagi menampung keperluan makanan negara. Ia bukanlah suatu bentuk pemberian geran tanah untuk dimiliki atau dimajukan bagi tujuan mengaul keuntungan. Pada tahun 2024, Mahkamah Tinggi Kuantan mendapati dan mengesahkan pekebun ini ialah penceroboh di tanah berkenaan. Sebagai pihak yang menceroboh, mereka ini tidak mempunyai locus standi atau hak di sisi undang-undang untuk memfailkan permohonan bagi semakan kehakiman. Sebelum itu, pada tahun 2020, notis arahan pengosongan tanah seluas 2,167 hektar termasuk di Sungai Ruan, Sungai Calit dan Sungai Klau di Raub telah dikeluarkan Kerajaan Negeri Pahang. Tetapi wakil rakyat pula dilihat lebih memihak kepada penceroboh daripada undang-undang dan telah mengambil kesempatan atas isu ini untuk menjadikannya wayang politik. Sementara itu, pihak Save Musang King Alliance (SAMKA) pula menuduh pihak kerajaan negeri telah melanggar perintah mahkamah dan ini adalah jelas tidak benar kerana pokok durian haram yang ditebang oleh penguatkuasa di Sungai Ruan tidak terikat dengan mana-mana perintah mahkamah. SAMKA juga telah mengumpulkan sebanyak 400 tanda tangan untuk petisyen bagi menuntut operasi penebangan pokok durian dihentikan. Pusat tanaman Musang King atau Raja Kunyit yang paling popular ialah sekitar Raub, iaitu di Kampung Sungai Ruan dan Kampung Calit. Dianggarkan terdapat 4,400 hektar kebun Musang King di kedua-dua kampung tersebut. Jika dibuat perbandingan, keluasan Putrajaya adalah 4,931 hektar. 1 hektar tanah boleh ditanam sekitar 70 batang pokok Musang King. Hasil penanaman Musang King ini adalah sangat lumayan, tambahan lagi mempunyai permintaan yang tinggi dari luar negara. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, Kerajaan Pahang kerugian RM30 juta hasil cukai tanah dalam isu pencerobohan tanah di Raub. Nilai kerugian ini berdasarkan kadar terendah pajakan dan cukai tanah untuk tempoh 10 tahun. Oleh itu, ramai pihak mempersoalkan tentang cukai pendapatan yang sepatutnya dibayar kerana pekebun durian yang mengusahakan tanah haram ini berkemungkinan besar telah mengelak dari membayar cukai selama berpuluh tahun. Mengikut laporan sebuah berita, kebun durian haram di hutan Batu Talam boleh menjana lebih RM20 juta setahun. Selepas 5 tahun ditanam, sebatang pokok durian Musang King boleh mengeluarkan hasil sehingga 300 biji buah semusim dan berbuah selama 30 tahun. Pekebun di situ mengakui telah mengusahakan kebun durian selama 20 tahun. Oleh itu, keuntungan mereka selama 15 tahun yang lepas ialah RM300 juta. Jika mengambil kira cukai pendapatan sebanyak 25%, jumlah cukai yang tidak dibayar adalah sebanyak RM75 juta. Ini adalah kerugian besar kepada rakyat Malaysia secara amnya, sedangkan penceroboh menikmati keuntungan jutaan ringgit setiap tahun. Op Sekat 3.0. Ketua Polis Daerah Raub menyatakan operasi dijalankan bermula pada 8 April sehingga 3 Mei 2025 dan dijangka merangkumi semua kawasan yang telah diteroka secara haram di daerah Raub. Ia melibatkan unit penguatkuasaan negeri Pahang, Pejabat Tanah Daerah Raub, Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, Batalion 7 Pasukan Gerakan AM dan Ibu Pejabat Polis Gerakan IPD Raub. Menurut laporan berita pada 9 April 2025, sebanyak 200 pokok durian telah ditebang. Pada jam 10.15 pagi, 10 April 2025, pihak berkuasa telah disekat laluan oleh pekebun-pekebun haram yang diketuai oleh Ahli Parlimen Raub dengan berdiri di tengah jalan raya Kampung Sungai Calit. Mereka turut membawa kain rentang, sepanduk dan melakukan protes bagi menunjukkan ketidakpuasan hati kerana pokok-pokok durian yang sudah berusia 30 tahun ditebang. Selepas insiden ini,
ahli Parlimen Raub dan pengurusi Samka telah ditahan polis bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang pejabat awam daripada menjalankan tugas semasa operasi tersebut. Sebelum ini pada tahun 2023, ahli Parlimen Raub tersebut telah menyatakan walaupun pekebun-pekebun ini tidak memiliki permit, namun mereka memberikan sumbangan besar kepada industri durian Malaysia. Tetapi sebenarnya, durian yang dikeluarkan dari ladang haram ini tidak memiliki Persijilan Amalan Pertanian Baik Malaysia atau MyGap, dan pekebun durian telah melanggar peraturan dan menyalahi protokol pengeksportan yang boleh menjejaskan industri durian negara. Dalam isu ini, ramai masyarakat pelbagai kaum di media sosial memberi pandangan tidak bersetuju dengan pencerobohan yang dilakukan, malahan mengkritik tindakan pekebun haram di Raub. Dan ini juga menyebabkan Sultan Pahang, Sultan Abdullah menzahirkan rasa duka cita terhadap kes pencerobohan tanah di negeri ini dan menegaskan sudah masanya untuk tindakan diambil ke atas penceroboh. Sementara itu, Gabungan Badan Bukan Kerajaan NGO Melayu mendesak tindakan tegas diambil ke atas penceroboh tanah kerajaan ini. Perhimpunan ini disertai kira-kira 200 orang diketuai pengurusi Gabungan NGO Ops Bangkit Bebaskan Tanah Air 2025. Mereka menyelat tindakan ahli Parlimen Raub yang didakwa menengking dan menghina pasukan penguat kuasa UPNP ketika mereka menjalankan operasi. Kesimpulannya, undang-undang perlulah adil dan isu pencerobohan di Raub ini tidak boleh dibiarkan berlanjutan. Sandiwara politik perlu dihentikan dan mereka yang terlibat harus dikenakan hukuman. Amat menarik juga untuk diteliti bahawa Raub terletak di sepanjang jalur Remas 2 di kawasan tengah semenanjung Malaysia. Maka tanah ini mempunyai nilai yang sangat tinggi dan tidak boleh dibiarkan jatuh ke tangan golongan tertentu yang mungkin mempunyai agenda tersembunyi yang lain.